Apa dah jadi ni? Tuan Ibrahim Tuan Man, apa dah jadi? Rul. Tabung bencana di Terengganu tahun 2004 diperuntukkan sebanyak 10 juta. Tahun ini diperuntukkan sebanyak 2 juta. Jadi supaya kita fokus kepada tabung bencana, apakah kita nak buat atau tidak, itu saja soalan saya. Tak perlu direct pada benda lain. Nampak? Tak nampak lagi kan? Tuan Ibrahim Tuan Man minta supaya Pahang ikut rentak macam Terengganu yang meletakkan bajet bencana RM1 juta untuk tahun 2024 dan 2 juta untuk tahun 2025. Wah, banyak kan? Dan saya suka jawapan daripada Exco Pahang ni, Rul. Terima kasih ada juga. Saya nak maklumkan Pahang wujudkan tabung bencana. Hanya tabung bencana Pahang ialah dalam tahun 2023 hanya 7.6 juta. Hanya 7.6 juta. Tahun 2024 tak banyak, 10 juta. Tak banyak, 10 juta. Dan tahun 2025 kita cadangkan 10 juta. 10 juta. Jawapannya tidak. Pahang tidak akan mengikut cara yang Terengganu. Nampak? Saya gelak besar sebab saya tak faham. Macam mana Tuan Ibrahim Tuan Man boleh tak tahu data tentang nilai tabung bencana dekat Pahang, sedangkan dia masuk sidang Dewan, sedangkan dia mendengar belanjawan Pahang. So, adakah Tuan Ibrahim Tuan Man ni dah mula lupa tentang data-data yang dibentangkan dalam sidang Dewan? Cuma saya terfikir, takkanlah seorang adun yang hebat, otai pula tu, tak terfikir untuk buat analisa, tak terfikir untuk buat semakan, tak terfikir untuk semak data nilai tabung bencana di negeri Pahang. Nampak? Dan paling memadukan, serius Tuan Ibrahim Tuan Man, paling memadukan sebab YB ni otak menjadi contoh dan panduan kepada politician PAS yang baru. Kalau benda basic macam ni pun dah boleh buat silap yang cukup besar, wallahualam ini sah-sah dah tak boleh nak jadikan sebagai contoh. Sebab untuk makluman Tuan Ibrahim Tuan Man, nilai 10 juta itu jauh lebih besar daripada nilai 2 juta. Dan of course takkanlah Pahang yang memang ada bajet 10 juta tu nak diturunkan kepada bajet 2 juta semata-mata nak mengikut apa yang disarankan oleh Tuan Ibrahim Tuan Man. Nampak? Wallahualam. Assalamualaikum warahmatullahi taala. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.